Hai, Assalamualaikum, semua sihat? Sedap dapat tidur, kan? Dapat tidur lena, dapat makan elok, kan kiranya tenanglah. Sebab negara kita ada anggota polis, ada tentera. Tapi khususnya memang polis lah yang menjaga masyarakat ni sebenarnya. Banyak jasa anggota polis kepada negara dan masyarakat kita. Tak sedar, ramai yang tak sedar. Tapi tak apa, saya tolong jelaskan. Bila ada tetamu yang tak diundang datang ke rumah saya dengan cara yang tidak berapa beradab, tak berapa cerdik, dan saya rasa terganggu, saya rasa tidak selesa. Saya call je balai polis. Tak sampai pun 5 minit, polis dah sampai depan rumah. Petroka dah sampai depan rumah. Polis yang kita panggil. Kalau kita panggil orang, siapa nak kita panggil? Boleh datang ke tidak, kan? Bila kita call je balai polis, tak sampai 5 minit, mereka dah datang dan menyelesaikan masalah tersebut. Apa jenayah, apa semua, bukan kita yang pergi selesaikan. Semuanya polis. Kita nanti dengar je cerita tu. Kita nanti dengar je sana tangkap, sini ni. Kan? Kita cuma menyalahkan je tahu. Kita cuma tahu komplain aja. Yang menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku tu, huru-hara, jenayah-jenayah bagai tu siapa? Anggota polis kan? Tapi tak sedar masing-masing kan. Tahu ni menyalahkan aja. Macam lah kita ni tak pernah buat salah. Dan sekarang pun memang dia yang tengah buat salah pun sama lah ikut mengatanya. Itulah yang menghairankan. Kena tahu juga. Ya, kita ni kena sedar. Kita ni manusia biasa, tempat membuat salah. Kita ni tak lari daripada membuat kesilapan. Sesiapa je. Anggota polis pun manusia biasa. Tak lari dia daripada membuat salah. Takkanlah bila dia jadi anggota polis, dia tak boleh nak buat silap langsung. Dia sengaja ke? Dia tak sengaja, kan? Kecuaian itu boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Musibah itu boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Tak mana tak kira. Macam-macam boleh berlaku kalau Allah nak. Jadi kita kan janganlah lupa, kita janganlah sombong. Janganlah lepas tu bila komen salah menyalahkan, sampai dah suku-suku bangsa habis nama tu keluar. Sampai habis, sampai mengutuk-ngutuk agama lain, bangsa lain. Tak naklah macam tu. Semua tu sebagai orang Melayu, orang Islam, Allah dah tentukan. Mereka lahir sebagai orang India, Allah dah tentukan. Mereka lahir sebagai orang Cina, Allah dah tentukan. Bukan pilihan mereka. Jadi kita semua ni jangan bersuara seolah-olah kita cuba mewujudkan kebencian antara masyarakat kita kat Malaysia ni. Bersatu padu macam orang Kelantan. Orang Kelantan, Cina, India, semua begini lah. Tak salah kan? Semua Allah yang jadikan. Saya baca yang tu macam, memang saya tak suka. Memang saya tak suka. Sebab kita tidak sempurna. Hari ni saya bercakap, besok entah saya yang buat salah. Belum tahu, tapi kalau Allah nak, boleh jadi, tidak mustahil. Jangan menuding jari kepada anggota polis sesuka hati. Kalaupun anggota polis salah, biarkan jabatan menghukum dan pihak-pihak yang berkaitan menghukum. Tidak boleh bercakap dekat publik, mengatakan begitu, menjerit-jerit, mengatakan salah. Kan belum bersalah. Jadi tak semua orang tidak boleh mengeluarkan satu-satu kenyataan berbau seperti mendidik kebencian pada masyarakat ni kepada pihak polis. Tak boleh lah. Besar jasa anggota polis kepada negara kita, kepada masyarakat, kepada anak-anak keluarga kita. Sedar tak? Tak sedar. Sebab kenapa? Sebab dapat tidur sedap, dapat duduk kedai kopi, dapat main game, dapat buat segala-galanya senang-senang. Mana nak ingat kesusahan anggota polis? Ingat ke dia pergi kerja pukul berapa, dia balik pukul berapa? Tak ada orang ingat. Orang nampak bila kau salah. Tahu tak anggota polis ni, bila pakai uniform tu salah. Buka uniform pun salah, pakai uniform pun salah. Sebab kenapa saya cakap? Dia buat kerja, buat tangkap, dia tangkap orang yang salah. Pun salah juga. Orang cakap, salah juga ditangkap. Apalah polis tu? Salah juga. Nanti, lepas tu, datanglah mak, datanglah keluarga. Melihat dengan keadaan itu kan budi bicara. Minta tolong, merayu-rayu kita ni, masyarakat ni sebenarnya pergi minta tolong. Jadi, tak sampai hati, lepaslah. Berilah peluang. Salah juga. Dah lepaskan yang tu, kena menghadap dengan bos lagi. Ada tak korang semua fikir? Tak ada orang nak berfikir pasal pengorbanan sebagai anggota polis sebenarnya. Nampak yang salah, nampak yang begitu, nampak yang begini. Sepatutnya, kita semua ni perlu memberi sokongan kepada anggota polis supaya anggota polis ni diberi gaji yang sesuai. Kalau kita nak buat rumah, kita beli besi. Besi tu yang berkualiti. Kalau tak berkualiti, kejap lagi dah roboh. Macam dah tambak, kita tambak pantai. Kalau tak berkualiti, macam mana? Roboh. Tentulah juga. Bukan disebabkan kuantiti, tetapi kualiti itu berhasil dari mana? Daripada gajinya. Perlulah nakkan anggota polis ni bekerja dengan dedikasi, dengan jujur dan amanah. Naikkan gaji anggota polis ni supaya anggota polis ni diberikan penghormatan. Sebab kenapa saya cakap macam tu? Orang ada duit je orang hormat. Kalau tak ada duit tak hormat. Jadi kalau kita nak anggota polis kita dihormati, jadi naikkan gaji mereka supaya mereka boleh dihormati dan mereka tak buat lagi perkara-perkara yang tak sepatutnya. Itu pun tak boleh nak fikir kan. Sebenarnya masing-masing duk salahkan polis tu. Saya tanya kementerian, saya tanya menteri-menteri, kalau gaji kecil orang pandang ke? Wahai menteri-menteri, kalau kita gaji kecil orang pandang ke? Tak pandang kan? Jadi, kalau nak mereka bekerja dengan berkualiti, jadi gaji ni pun haruslah setimpal. Tak miskin pun negara kalau bagi gaji ni besar kepada anggota polis. Tak rugi pun negara kita. Anggota kita dipandang pun tinggi, tidak diremeh-remehkan orang. Kalau orang gaji kecil, orang pandang pun tak nak pandang. Jadi, sesuai ke anggota polis yang menjaga keselamatan negara ini, orang pandang pun tak nak? Sesuai? Saya tanya sekali lagi. Sesuai ke Pak Menteri? Kalau nak dipandang gaji besar, tak mampu
mampu ke? Tak miskin. Kalau bayar gaji anggota polis kita ni mahal, tinggi, tak miskin ni negara. Kalau dapat melahirkan anggota-anggota polis yang berkualiti, berintegriti, apalah salahnya? Sebab gaji itu satu keperluan berkualiti. Mereka kenalah pergi bekerja dengan hati yang tenang. Masalah keuangan ini menjadi tekanan kepada anggota polis. Mana nak kerja? Kalau tekanan je, serabut tak boleh nak kerja. Kalau saya memang tak boleh nak kerja, serabut. Fikir jangan memberi tekanan aja ke anggota polis ni. Beri, cuba capatkan gaji, naikkan gaji. 10,000 ke. Esok juga tu semua jenayah